Aku dah lama tak bawa Lalamove ni, tak hantar barang kan. Motosikal RM25 80 Seri Kembangan pergi Shah Alam. Banyak order tapi itulah dia. Lalamove ni nampak tak berhenti notification dia. Tapi dia punya harga tak berapa nak sedap lah. Okey, dah ada order baru masuk. Tasya Apartment hantar pergi Palm 21 km Damansara North Gate. Okey, dah masuk satu order ni. Puan utama pergi Jasmine Towers. Let's go. Okey, telah masuk order yang ketiga. Block C Central Stage pergi KL Eco City. Okey, let's go. Kita reset kita punya trip B. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Jeff Grab Vlog, episod yang ke-44 pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mengayuh. Semoga ada rezeki kita untuk hari ini. Let's go. Seperti biasa, kita reset trip A kita untuk total perjalanan kita hari ini, dan trip B setiap satu order yang kita ambil untuk kita ketahui berapa kilometer setiap perjalanan dan berapa ringgit yang kita dapat. Okey, hari ini aku nak cuba turn on turbo mode. Bila turbo mode, macam biasalah, kita tak boleh guna my destination, tak boleh guna avoid location. Okey, your turbo progress has refreshed as a new day. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki kita untuk hari ni. Semoga dipermudahkan. Okey, kalau ada order nanti aku akan sambung lagi video ni. Stay tune. RM8.97 pergi Times Square 12 km. Pick up di luar, out of radius 2.9 km. Aku tak accept lah. Rahayu 5 star dia punya rate. Grab tadi agak sunyi tu yang aku on board tu. Tak apalah, yang first order ni di luar radius, so kita tak ambil lah order ni. Okay, kita tunggu order yang seterusnya. Apa kata kita try Lalamove. Aku pun dah lama tak on Lalamove ni. Okay, aku dah verified aku punya Face ID dekat Lalamove ni. Tengoklah, aku dah lama tak bawa Lalamove ni, tak hantar barang kan. Motosikal RM25 80 Seri Kembangan pergi Shah Alam. Banyak order tapi itulah dia. Lalamove ni nampak tak berhenti notification dia. Tapi dia punya harga tak berapa nak sedap lah. Salak Selatan pergi Highcom Glen Mary RM27. Dua driver join. Okey, dah ada order, dah ada rider yang pick up lah. Banyak motosikal ni. Salak Selatan Bukit Damansara RM12.70. Seputih pergi Taman Mayang RM21.20. Kalau ada logo ni kita kena angkat barang lah. Ceras Batu 9 ni motosikal. Ni RM35. 4 stop Seri Kembangan pergi Bandar Seri Damansara RM35.30. Yang kita tengok ni sampai 4 stop ni. Seri Kembangan hantar pergi OUG, lepas tu Bangsa Baru, lepas tu TTDI, lepas tu Mont Kiara, lepas tu Bandar Seri Damansara RM35.30. Ada apa, remark non halal. Confirm lah aku tak ambil. Tapi tinggi dia punya fare tu. Apa lagi, Seri Petaling pergi Taman Konot RM15.90. Pick up dekat M-Bank. Ni kalau ada logo ni kena angkat barang lah ni. Kalau tak ada logo ni kita just terima barang je. OUG pergi Highcom RM23.40. Bagi tahu pengirim nak ambil barang untuk Kuching Sarawak GVL Link. Bagi tahu penerima Bright Star Logistik barang untuk Majuhin Logistik. Takut sebenarnya nak ambil order-order daripada Lalamove ni, sebab dia punya fare lagi satu dia tak cover kita punya toll tau. Toll pandai-pandai kita lah. Kalau nak jimat, cari jalan yang tak ada toll. Aku pernah buat dulu. Aku tanya dia, aku tak tahu. Aku ingatkan toll dia cover lah kan, macam Grab, macam Bolt, Maxim, InDrive apa semua kan. Tapi rupanya dia tak cover toll untuk Lalamove ni. OUG pergi Taman Pengurusian UEP RM18.50. Tak menarik lah Lalamove ni. Aku dah pernah buat dulu dah banyak kali jugalah.
masa awal-awal di approve menjadi driver Lalamove ni. Tapi okey lah, tak berurusan dengan bawa orang kan, daripada pick up dekat point A hantar ke point B. Tapi dia dah ada Lalamove untuk bawa passenger juga ni. Tapi syarat dia biasalah, kena ada PSV, kena ada e-hailing insurance apa semua. So aku tak ambil lah, aku tak aktifkan aku punya your driver requirement failed to be approved, see reason and resubmitted. Tak payahlah, insurance dia nak e-hailing insurance, PSV dan apa macam-macam lah untuk bawa penumpang ni kan. Okay, kita on balik kita punya Grab lah. Lalamove ni kita keluar lah. Sajalah aku buka Lalamove, dah lama kan dah lama tak bawa Lalamove. Saja aku try lah tengok order-order yang terkini. Okay, aku dah on balik Grab untuk kita sambung Jeff Grab Vlog episod yang ke-44 pada kali ini. Masih lagi sendu nampaknya. Tadi lama sangat sendu aku offline lah. Okay, ada lagi nanti aku akan sambung lagi video ni. Okay, dah ada order baru masuk. Tasih Apartment hantar pergi Palm 21km Damansara North Gate, RM17.40. Okay lah, kita ambil order yang pertama ni, the first order of the day. Tapi aku kena U-turn balik. Kita masuk sini dulu, nanti kita buat corner. Tasih Apartment di Damansara agak jauh juga ni, 27km. Tapi fare RM21 saja. Fare RM17 bersih. Lepas tu lah commission. Ada call pula. Hello Mr. Yi Seng. Ya. Hello? Ya, hello. Saya keluar. Tunggu, saya datang lah. Okay. Itu guardhouse dia buat barang ah. Nanti kamu tunggu di guardhouse sana lah. I tunggu dekat luar Okay. Ya. I sudah sampai ni. Thank you. Okay, thank you. Alright. Thank you. Alright. Oh, tak boleh masuk kat sini. So kita tunggu kat sini dulu. Masalahnya dekat Tasih Heights Apartment ni, the home of Sahril Halin ni, dia tengah buat renovation lah dekat guardhouse ni. So aku tak boleh masuk. Passenger tu pun tahu. So aku tunggu dekat sini lah. Tunggu dekat luar guardhouse ni. Okay, kita tunggu passenger tu datang. Nanti kita jumpa lagi dekat Palm Spring at Damansara North Gate, Kota Damansara. Alright, jumpa lagi lepas drop off dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-44. See you later. Selesai drop off order yang pertama of the day untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-44. Total pick up dengan drop off genap 22.0 km. So kita drop off. Okay, tol tadi RM4.50. Sprint dengan tu tadi tu total RM17.40 saja selepas tolak commission. Okey, agak jauh juga dia bawa aku untuk apa namanya turbo mode ni. Biasanya kalau aku on turbo mode, dia akan bagi job yang dekat-dekat saja. Job yang dekat-dekat 4-5 km, 1-2 km macam tu. Tapi yang agak peliknya untuk kali ni dia bagi aku jauh tu, 22 km jarak pick up dan drop off dia. Aku dah offline turbo mode ni. Aku dah agak jauh daripada kawasan aku ni. Mungkin aku akan try ambil 1-2 order daripada sini, sama ada daripada Grab ataupun Bolt ataupun Maxim. Nanti kita fikirlah macam mana plan kita yang seterusnya sebelum jalan jam. Sekarang dah tepat pukul 3 petang, 3:01 petang sekarang ni. Okey, kita jumpa pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-44. See you later. Okey, dah masuk satu order ni. Puan utama pergi Jasmine Towers. Let's go. Dia hantar kita sikit-sikit lah ni. Sikit-sikit sampai ke BTS. Sebab aku dah set MD, lupa nak bagi tahu.
Aku dah set MD. Nak keluar daripada Damansara yang sangat jauh ni, tempat jin bertendang ni. Boat pun aku on juga, my destination. Tapi aku nak off lah sekarang sebab dah masuk order daripada Grab ni. Okay, let's go. Kita pick up order yang kedua dekat Wan Utama, hantar pergi Jasmine Tower Condo PJ. Right, 2.7 km. So aku reset trip B ni lah. 0.7 km aku dah jalan sejak aku drop off order yang pertama tadi dekat Palm Spring, apa nama tu. Okay, kita jumpa lagi nanti dekat tempat drop off order yang kedua dalam Jeff Grab Vlog episode 44. See you later. Selesai drop off dekat Jasmine Tower ni. Total pick up dengan drop off 7 km tepat. Kita collect RM8. So bersih kita dapat RM7.20 lah lepas tolak commission. Dia bagi cash RM8. Okay, kita teruskan kita punya MD ke Bandar Tasik Selatan, mencermin kenangan syahdu, berderai air mata piluku. Alright, kita jumpa pada order yang ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-44. See you later. Okay, telah masuk order yang ketiga, Block C Central Stage pergi KL Eco City. Okay, let's go. Kita reset kita punya trip B bermula daripada sekarang. RM7.50. Okay lah, KL Eco City dekat Mid Valley tu, berhampiran Mid Valley. Lebih kurang 1.1 km daripada sini untuk pick up order yang ketiga of the day for Jeff Grab Vlog episode number 44. Kita berada di sekitar Petaling Jaya sekarang ni, Jalan Profesor Khoo Kay Kim. Depan ni Jaya Shopping Center. Sedang MD ke the home of Jeff Karim. Kepada korang yang belum subscribe channel Jeff Karim ni, korang boleh subscribe channel Jeff Karim di YouTube ni. Juga boleh follow Facebook aku dekat Jeff Karim 2 dan Facebook page untuk Jeff Grab Vlog ni di Jeffrey Aizat Shah. Korang juga boleh follow aku dekat TikTok, account Jeff Karim, sama ID dengan YouTube ni, JEFFKARIM. Juga aku punya Instagram Jeffrey Aizat, JEFFRYAIZAD, sama juga dengan Threads dan X aku. Juga aku punya blog di jas.my, just.my, Jeffrey Aizat Shah. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off dekat KL Eco City untuk order ketiga dalam episod pada kali ini. See you later daripada Jeff Karim. Selesai drop off Encik Nazrul ni dekat KL Eco City ni. Total 6.9 km jarak pick up dan drop off. Grab pay kita dapat RM7.50 lah untuk 6.9 km. Alright, kita punya MD masih berjalan, masih lagi on. 9.5 km lagi menuju ke Bandar Tasik Selatan. Kita tunggulah ada kemasukan order yang keempat ke? Keempat ke? Aku pun dah tak ingat lah. Tadi yang ketiga. Ni pencarian order yang keempat lah ni dekat KL Eco City ni. KL Eco City ni jalan memang agak belit-belit. Siapa yang tak biasa masuk KL Eco City ni, dia akan sesat. Dia akan sesat sebab GPS ni kadang-kadang dia tak detect. Dia tak detect sebab kita ada dekat bawah bangunan kan, dekat basement tu. Selalulah KL Eco City ni kalau dapat job kat sini masa first time dulu, memang terpusing-pusing lah banyak kali untuk cari tempat pick up ataupun tempat drop off tu. Tapi kalau kena passenger yang tahu jalan, okey, dia guide kita kan. Okey bang, masuk kanan, okey bang, naik atas. Tak adalah susah mana pun. Pusing-pusing pun tetap jumpa juga. Okey, dari KL Eco City kita nak memasuki area Bangsa sikit sebelum kita ke Jalan Kelang Lama, pusat bandaraya.
kanan tu ke Bangsa. Okay, ni kita nak masuk balik Federal Highway rasanya. Untuk pencarian order yang keempat, maybe untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 44. 444. Pencarian order yang keempat untuk episod yang ke-44. Dah tak jauh dah ni. Lepas ni kita akan masuk ke Lebuh Raya Salak daripada Federal Highway ni. Lepas tu kita akan sampailah ke destinasi, my destination yang kita set untuk hari ini. Okay, kiri ke Jalan Gelang Lama, tengah ke Ceras, kanan ke pusat bandaraya KL. Kanan tak boleh masuk lah, dia dah pasang divider tu. Ceras Putrajaya KLIA Seremban. Korang boleh juga mengikuti aku punya semua laman media sosial aku Korang search je keyword Jeff Karim, korang akan jumpa lah segala mak nenek aku punya social media account. Kalau korang nak mengenali lebih lanjut lagi siapa Jeff Karim, korang boleh tanya ChatGPT. Pernah ada aku punya follower, dia hantar screenshot dekat foto komen post Facebook aku tu. Dia tanya ChatGPT, siapa Jeff Karim? Yang dahsyatnya, ChatGPT ni boleh cerita semua pasal aku. Nama sebenar aku apa aktiviti yang aku buat, seorang Grab driver, pemandu Grab sambilan, seorang kolektor jersey, seorang peminat Chelsea, seorang jurutera otomosi bangunan dan sebagainya. Memang canggih lah AI zaman sekarang. Sebenarnya tak canggih mana pun, sebab dia pun dapatkan data tu daripada based on search history kan, berapa ramai orang search. Dia carilah aku punya YouTube dengan Facebook apa semua kan, so dia dapat tahulah apa aktiviti aku ni. Okey lah, banyak sangat bebel pula. Dah nak sampai dah 7.5 km je dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-44. See you later daripada Jeff Karim. Jalan pun jam. Okay, setakat ni kita dah collect sebanyak RM32.10 lah untuk 3 order. Order yang pertama pukul 2.30, sekarang dah pukul 4. 2.30, 3.30, sejam setengah je kita jalan ini. Dalam masa sejam setengah, RM32.10. Total kita dah jalan sejauh 41.3 km jarak keseluruhan perjalanan kita pada hari ni. Aku dah nak sampai dah dekat aku punya rumah ni. So sebelum dia bagi aku job yang lebih jauh lagi, so aku offline lah. So berapa lah aku punya earning, masuk aku wallet aku lah RM32.10 hari ni, RM739.79 dalam cash wallet Grab ni. Jadi episod 44 Jeff Grab Vlog berakhir di sini. Kita jumpa lagi dalam episod yang ke-45 akan datang. So, berhati-hati memandu. Terima kasih yang menonton sampai saat ini. Korang juga boleh tonton episod-episod yang sebelumnya, daripada episod 1 sampai episod yang ke-43 sebelum ni. Dan episod 45 akan menyusul, akan datang. Berhati-hati memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim. Bye.